Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, cara kita nak login ke menggunakan email MOE ya. Kita boleh gunakan email MOE kita. Okay, jika tak ada, kita kena sign in ya. Okay. Okay, masukkan email kita. Kalau untuk murid, email dia mesti mula dengan M ya. Okay, tekan next. Okay, ini prosedur biasa saja. Masukkan password. Pastikan passwordnya betul. Okay, kemudian just kita yang ini apa tu? Kalau guna phone dia tak ada benda-benda ni jadi boleh skip lah. So yang ini kita skip sahaja. Okay, untuk bila dah dapat paparan yang begini, okay, nak masuk yang pertama sekali mesti pada kotak ini ya. Pada kotak ini kita mesti klik. Jadi kita tandakan dia, barulah dia akan naik warna di sini. Nampak jari macam ni, kita tekan. Okay. Pilih account yang tadi. Okay. Klik pada account ini. Kemudian tekan continue. Okay. Pergi kepada allow. Alright. Sekarang kita dah masuk ke laman web Delima. Okay. Ini ialah laman web Delima. Akaun ini diberi percuma oleh KPM kepada semua murid. Okay, apa yang kita nak buat di sini? Okay, untuk merekod AINS, jadi kita kena pergi tengok di sini ada pusat sumber. Klik pusat sumber. Okay, ada dua, U Pustaka dan juga AINS. Okay, AINS ni untuk kita rekod nilam. U Pustaka ni untuk kita mencari bahan bacaan. Okay, jadi untuk yang ini kita nak pilih AINS ya. Okay, ini untuk pengguna kali pertama. Okay, kita akan tengok di sini. Okay, bila kita baca buku nanti, kita dah send semua, kita akan kumpul mata. So, untuk murid-murid, log masuk dengan akaun Delima. Jangan guna yang di bawah sini semua, tak payah. Ambil log masuk akaun Delima. Okay, pilih semula akaun email kita. Kemudian klik continue. Dan dia akan dapat paparan yang macam ni. Sila kemaskini profil anda sebelum menggunakan AINS. Jadi ini saya guna satu akaun anak murid. Okay, negeri, kita berada di negeri Selangor. Okay, daerah ialah Petaling Perdana. Okay, SKUSJ 20 berada di daerah Petaling Perdana. Tahap, okay, kita sekolah rendah. So, pilih tahap rendah. Sekolah, masukkan sekolah USJ 20. Boleh di sini. Ataupun kita buat carian dari atas ni. Okay. Sekolah Kebangsaan USJ, dia akan keluar USJ 20. Klik, kemudian kita hantar. Okay. Sila semak dan pastikan data adalah tepat dan sahih sebelum membuat hantaran. Jadi kita dah pastikan semua tepat, klik pasti. Okay, sekarang kemaskini berjaya. Jadi kita dah berjaya log masuk. Okay, macam mana nak record?
Ini cara dia macam mana nak record. Okey, sekarang ni nampak di sini home. Ini profil kita, boleh update lah nanti, masukkan gambar semua kan. Ini bila kita dah baca, kita tekan tambah di sini. Okey. Okey, bila kita tekan tambah, kita pilih sumber bacaan kita. Buku atau e-book, sumber digital, kita tengok dari internet, artikel, jurnal, surat khabar, semualah. Apa sahaja yang kita, bahan yang kita baca. Contoh kalau kita menggunakan buku, kita klik buku, tekan seterusnya. Okey, kita akan lihat paparan yang begini. Okey, tarikh hari ini, tajuk, katakan kita masukkan tajuk buku ni nama dia Friends. Okey, jenis buku, kalau buku ni kita boleh pegang tu buku fizikal lah, ataupun e-buku ialah e-book lah. Okey, kategori, tengok yang ada dia star-star tu, maksudnya kita kena isikan. Okey, kategori fiction ialah buku-buku cerita yang direka. Kita senang ingat cerita dongeng lah. Kalau bukan fiction ni, buku-buku fakta, buku sejarah, benda yang kita tak boleh ubah. So, fiction lah. Friends ni buku fiction. Bilangan muka surat, tengoklah pada muka surat terakhir. Okay, kalau biasa sekolah rendah ni, buku dia sikit-sikit je. Okay, 16 muka surat. ISBN, kita boleh tengok pada kulit buku di belakang sekali, yang macam barcode tu, ada dekat situ, ataupun di sebelah dalam muka surat 2 ataupun di kulit belakang tapi sebelah dalam. Okey, 981 235 356 9. Okey, ISBN kita dah masuk. Okey, penulis boleh tengok di muka depan buku ataupun di muka surat 2 di dalam. Okey, dia ada dia punya penulis. Okey. Kemudian penerbit. Penerbit juga kita tengok pada muka surat 2 ataupun di kulit buku. Kita tulislah penerbitnya. Kita kena tulis yang betul sebab rekod ini nanti dia ada peringatan pada kita di hujung tu. Okay, tahun terbitan juga berada di muka surat 2 ataupun sebelah dalam kulit buku muka surat terakhir. Okay, selesai kita masukkan semua. Okay, bahasa Inggeris lah. Kalau buku tu bahasa Melayu, Melayu lah. Okay, dan kita klik seterusnya. Okay, di sini tengok pengayaan. Dia nak kita buat rumusan atau sinopsis. Di bawah ni dia ada peringatan minimum 10 patah perkataan. So buku ni kita bacalah. Kita katakan buku ini mengisahkan tentang persahabatan di antara dua orang kanak-kanak. Okey. Kita ini dia tak letak watak nama apa. Jadi kita tak payahlah letak nama kan. Kalau ada nama kita letak nama. Okey, dah 12 patah perkataan. Okey, boleh tulis lagi apa-apa saja. Dan pengajaran, dia minta kita letak di sini pengajaran. Sama juga ada peringatan minimum 5 patah perkataan. Jadi kita boleh katakan pengajaran yang saya peroleh daripada buku ini ialah menghargai rakan-rakan di sekeliling kita.
bolehlah buat ayat sendiri. Ni saya nak tunjuk contoh sahaja. Okey, berikan penilaian anda. Okey, buku ni kita nak rate dia berapa? Kita nak bagi berapa bintang? Kalau buku tu rasa menarik, nak bagi 5 bintang, bagi. Nak bagi 2 bintang, bagi. Terpulang. Okey. Ni kita nak bagi penulis dia seronok je lah. Okey, seterusnya, dia minta kita gambar kulit buku. Okey, di sini kita tambah gambar. Jadi kita dah ambil gambar, kita savekan di mana? Okey, galeri kita. Okey, contoh saya dah savekan dalam saya punya folder ni. Okey. Masa kita save tu kita kena tahulah kat mana kita letak kan. Okey, lepas tu kita ambil sahaja. Ini saya isi menggunakan komputer, menggunakan laptop. Okey, jadi kita pergi lagi seterusnya. Okey, nampak dia bagi peringatan kat kita rumusan. Sila semak dan pastikan data adalah tepat dan sahih sebelum membuat hantaran. Baca lagi sekali gambar kulit buku. Okey, lepas tu tajuk, jenis buku, fiksyen, ISBN, tahun, penulis, semua kita dah ada. Okey, kita pun hantar. Okey, pasti. Kita dah bacalah. Okey, pasti. Okey, jadi kalau kita rasa buku ni menarik, kita tambah ke senarai kegemaran. Kita dapat baca buku ni, kita dapat tambah 3 mata. Jadi kat mana nak tengok mata? Pergi dekat bentuk orang ni, profil kita. Okey, dia dah ada 6 mata. Dah 2 buku yang dia record dan 6 mata. Jadi itu sahaja caranya. Bila kita nak buat buku yang untuk bahan lain, hanya tekan tambah sahaja. Okey? Nak isi e-book ke, journal ke, surat khabar ke, sama sahaja caranya. Jadi kita hanya tekan tambah. Okey, itu sahaja.